أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam di layar radio kita ni, iaitu dari Sekolah At-Taqiyah Islamiyah. Maka di hari ini boleh jadi hari yang terakhir untuk saya. Maka Alhamdulillah, malam ni malam 27 Ramadan, itu malam bagi malam harap-harap sangat Lailatul Qadar. Maka marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh, dan marilah kita beriktikaf dan berqiyamul lail sekadar yang kita kuasa, sekadar yang kita boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan kita banyakkanlah membaca Quran pada bulan-bulan Ramadan. Maka di hari ini cuba kita tanya diri kita, berapa jauh dah aku baca Quran sejak daripada hari ini, hari yang ke-20 ni kita puasa. Kalau tak silap 20 ni. Kalau orang baca sejauh sehari boleh 20 ni jauh lah. Tu maka bacalah sekadar yang kita boleh, sekadar yang kita puasa. Mudah-mudahan diberi pahala pada kita. Dan kita terutama malam-malam Lailatul Qadar yang saya biasa sebut dah dulu, malam-malam hari Lailatul Qadar, malam-malam yang hari Lailatul Qadar, itu malam yang ke 21, 23, 25, 27. Itu malam ni malam yang ke-7. Lepas tu 29. Insya-Allah Taala tak berapa hari lagi kita akan raya Aidil Fitri. Alhamdulillah. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipanjangkan umur kita, dapat kita beraya di hari raya sekali lagi. Maka munasabah di hari ini, iaitu hari yang raya yang kita tak berapa hari lagi kita akan raya. Saya nak kecek hari ini, iaitu berkenaan dengan ziarah menziarahi. Pertama kali menziarahi ziarah panggil ziaratul aqriba, ziarah adik-beradik, panggil satu nama ziarah. Pertama kali ziarah adik-beradik kita. Lepas tu ziarah kepada dia pula, ziarah orang sakit. Lepas tu pula ziarah ahli mayat. Kalau lepas tu kepada dia ziarah kubur. Jadi sebenarnya banyaklah kita nak baca ziarah, iaitu ziarah adik-beradik, ziarah orang sakit. Ini hak-hak sunat atas kita belaka. Ziarah adik-beradik, ziarah orang sakit, ziarah kepada dia lagi, ziarah ahli mayat, dan ziarah kubur. Sultai akhir sekalinya ziarah kubur. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat
dalam hadis ada sabda Nabi SAW, hakul muslim alal muslim khamsun, wa fi riwayah dia kata sittun, kama zakara Nabi SAW, seperti Nabi sebut SAW, hakul muslim alal muslim khamsun, kewajipan muslim terhadap sesama muslim itu 5 perkara. Ada setengah riwayat dia kata ni, sebagaimana hadis Nabi, iaitu kewajipan muslim sesama muslim 5 perkara atau 6 perkara ni bagi iaitu kewajipan yang dalam masyarakat, dalam Islam, dan satu akhlak yang nak menambahkan, melemah lembut hati-hati sesama Islam. Hakul muslim al-muslim khamsun, iaitu 5 perkara. Kewajipan muslim sesama muslim iaitu 5 perkara. Yang pertama juga apa? Ada raddus salam. Yang pertamanya raddus salam, iaitu jawab salam. Yang kedua iyadatul marid, ziarah orang sakit. Yang ketiga itba'ul janaiz, iaitu ikut jenazah, ikut mayat kubur. Yang keempat ijabatud da'wah, yang keempatnya tunaikan seruan, panggilan. Yang ke-10 tasmiyatul atis, iaitu bahasa kita kata apa, jawab orang bersing. Apabila dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Di mana dan tambah lagi hak kata semua riwayat kata ni tu, iaitu beri nasihat. Dalam hadis kata iza sahaka fansalahu, apabila dia saing, apabila orang muslim tu minta kita beri nasihat kepada dia, maka hendaklah kita beri nasihat. Maka dalam 5 perkara ni, kita nak bercakap hal 5 perkara atau 6 perkara sana ni, di dalam hadis itu, yang pertama sekali raddus salam, jawab salam. Raddus salam mana kita beri salam. Beri salam ni mana? Beri salam ni satu sunat. Kita beri salam sama ada kita kenal tak kenal. Sama apabila kita berjumpa sama-sama, apabila kita berjumpa sama-sama Islam, kita beri salam assalamualaikum. Itu sunat, sama-sama kita apabila kita buat, kita kata assalamualaikum. Itu panggil raddus salam. Lepas tu jawab salam dia, apabila kita beri salam dia kata assalamualaikum, maka kita kata waalaikumsalam. Tapi raddus salam ni, jawab salam ni fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain mana wajib. Kalau orang beri salam kepada kita, orang muslim, orang Islam beri salam kepada kita, wajib kita jawab. Atau beri salam tu sunat. Beri salam, orang yang beri salam tu sunat. Adapun orang jawab wajib. Sama kalau kita seorang kita wajib jawab. Mesti kena jawab. Tak jawab berdosa. Atau kifayah. Kalau kita duduk dalam ramai, orang beri salam, seorang jawab tu cukup. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kata iyadatul marid, iaitu ziarah orang sakit. Iaitu ziarah orang muslim ketika dia sakit dan kita berdoa. Atau mana ziarah orang sakit ni, orang muslim orang sakit, kita pergi ziarah dia, kita berdoa pada dia. Kita patut berdoa, minta Allah Ta'ala menghilangkan penyakit. Yang ketiga itba'ul janaiz, iaitu mengikut mayat, turut mayat pergi sampai kubur hingga sampai tanah. Turut mayat hingga sampai tanah, turut mayat, dan kita semaya bagi dia hatta mayat ke kubur hingga sampai tanah. Yang keempatnya ijabatud dakwah. Ijabat dakwah ni mana kita tunaikan seruan orang muslim. Kalau orang muslim tu jemput kita, dakwah kita, jemput kita pergi ke rumah dia, jemput kita pergi makan ke apa, atau mana
Ini satu mana satu kewajipan kita bagi tunaikan seruai, terutama terlebih terutama sekalinya dakwah walimah, dakwah walimatul arsi, dakwah nikah kahwin itu wajib. Dia apabila suruh kita dia buat walimah, buat nikah kahwin, dia lah kedui kahwin itu wajib kita pergi, tetapi syaratnya tidak ada maksiat. Di tempat walimah tu tidak ada maksiat. Masalah tidak ada bercampur laki-laki perempuan, pakaian apa lama, ada apa lama pakaian ke, ada bidekak ke, ada menyanyi ke, ada itu panggil itu tak wajib kita. Kalau walimah macam tu. Walimah ni walimah yang tidak ada maksiat. Yang kelima, tasmiyatul atis. Tasmiyatul atis mana kita jawab orang bersing. Iaitu kita kata ya rahamukallah, apabila kata orang bersing kata alhamdulillah. Dia musim pain itu dia kata alhamdulillah. Kita pun jawab kata ya rahamukallah. Yang keenam sebut hadis kata ni itu nasihat. Beri nasihat, kita beri nasihat ke dia apabila dia minta, orang muslim minta kita beri nasihat, beri ajaran, beri tunjuk ajar pada dia, wajib kita kena beri nasihat pada dia. Ini satu, ini bukan segala kewajipan yang menjadi kasih sayang di antara muslimin. Maka yang pertama kali kita nak kecek ziarah ni, yang pertama kalinya iaitu ziaratul aqribah, iaitu ziarah adik-beradik, keluarga. Ziarah adik-beradik ni terutama sekali di hari raya ni setahun sekali. Hari raya ni setahun sekali kita buatlah ziarah, iaitu hubung rahim, panggil hubung rahim. Ziarah adik-beradik ni panggil silaturahim, hubung rahim, iaitu apa lama kerabat kita, adik-beradik kita, seperti mak kita, pak kita, anak perempuan kita, dan tiap-tiap orang ada hubungi dengan kita, sebelah pak saudara kita, mak saudara kita, tu mana hubungi balik pak kita ke, balik pak saudara ke, mak saudara, tu mana anak saudara ke, cucu saudara. Ini orang panggil ziarah, orang panggil ziarah keluarga, panggil ziarah keluarga adik-beradik. Ini satu perkara yang disuruh oleh Islam, supaya kita ada hubungi di antara keluarga. Ini satu perkara mana ini satu perkara yang disuruh oleh dalam Islam. Agama Islam suruh kita hubung rahim, dan sangat-sangat menggemar suruh dan lari daripada Islam, lari daripada putus rahim. Putus rahim ni mana tak pergi adik-beradik. Kadang-kadang anak dengan mak balah dengan sampai mati, anak dengan pak balah dengan sampai mati, adik-beradik, adik dengan kakak putus rahim balah dengan sampai mati. Ada panggil putus rahim. Ini satu dosa besar. Kadang-kadang balah tu nya buku tak ada besar mana, perkara tak ada besar mana. Buku hastara, harta, harga apa. Nanti kita membesarkan benda tu dengan siapa, adik-beradik, tak pergi mari, adik dengan kakak, kadang-kadang mak dengan anak, tidak ada hubungan. Dan utama sekalinya, buat baik pada ibu bapa. Ini setinggi-tinggi, selebih-lebih hubungan adik-beradik ini, iaitu birrul walidain. Buat baik pada ibu bapa. Kerana ibu bapa ini sedekat-dekat manusia dengan kita. Sedekat manusia dengan kita. Maka sengah daripada faedah hubung rahim ni, adik-beradik, sengah daripada ziarah hubung rahim, mana kita ziarah pergi mari lah, ziarah pergi mari dengan adik-beradik kita, setahun sekali ke, sebulan sekali ke, sengah daripada
setengah daripada faedah kubur ini, setengah daripada sebab pada nak masuk, sebab daripada masuk syurga. Setengah daripada sebab seorang nak masuk syurga ni, hubung rahim, ziarah adik-beradik. Jadi berartinya orang yang sebab nak masuk neraka ni, setengah daripada ni putus rahim. Putus adik-beradik, bala dengan adik-beradik, putus rahim dengan sampai mati, tak lagi mari. Ini sebab daripada masuk neraka. Setengah daripada sebab hubung rahim ini, sebab faedah hubung rahim ini, iaitu masuk syurga. Sebagaimana daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, dia kata, maksud anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bima yadkhulul jannah. Hadis daripada Abu Ayyub, daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, dia kata anna rajulan, bahasa seorang lelaki, qala, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, hey Rasulullah, akhbirni bima yadkhulul jannah wa yubaini minan nar. Seorang lelaki dia berkata pada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, kau baklim pada aku dengan perkara yang nak boleh masuk aku dalam syurga, apa dia? Dia nak jauhkan aku daripada neraka. Maka Nabi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad waffaqa. Maka Nabi kata, dialah setuju. Au qala, semua riwayat kata laqad hada. Mana Nabi kata laqad hada. Kaifa qulta? Nabi tanya sekali lagi, mu kata apa sana? Mu kata apa sana? Maka laki-laki tu pun klik tanya semula. Maka jawab tu, ta'budallah. Pertama kalinya berapa perkara hang boleh jadi masuk syurga tu, kau ibadat kepada Allah Taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallah. Kau ibadat kepada Allah Taala. Ibadat mana tu perintah Tuhan. Ibadat Allah Tuhan suruh kita buat. Anu perkara nak boleh kita masuk syurga ni, kita semaya, kita puasa, kita buat apa yang Tuhan suruh. Itu panggil ibadat. Ibadat di mana buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lari. Dan yang keduanya, la tusyrik bihi. Kamu jangan duk bersyirik. Syai'an, jangan kamu bersyirik dengan Allah Taala sesuatu. Duk bersyirik dengan Allah Taala, syirik. Siapa panggil tang paki. Syirik minta oleh Allah Taala. Minta oleh Allah Tuhan, minta Allah Taala kata, minta Allah Taala kata, minta oleh Allah Tuhan kata. Minta kepada apa, kayu, batu, minta kepada keramat, minta kepada kubur. Yang ketiganya tu qimus salah. Adalah engkau diri semaya. Semaya 5 waktu sebagaimana yang kita ada semaya adalah waktu dia zakat, dan akan tunaikan zakat. Zakat ni kita kena wajib, kita kena tunai. Zakat, kalau zakat menega ke, zakat emas, zakat perak, zakat menega, zakat padi, zakat lembu, zakat kambing, dan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat apa panggil zakat fitrah, mana zakat tubuh kita, nak membersihkan tubuh kita. Kalau kita mikram sama, kita ada kuasa, kita perlu zakat. Dan hak sakut pak ni, hak kita apa dia? Wa tasil zatarhimaka. Dan hanalah kau hubung dan dia pun rahim kau. Adalah hubung keluarga, ada hubungnya dengan kita, keluarga adik-adik kita lah. Hubung adik-adik. Ini mana bagi perkara nak masuk kita dari syurga. Perkara nak boleh kita masuk syurga, pertama ibadat Allah Taala, yang kedua tidak bersyirik, dan keempat semaya, 5 zakat, dan keenamnya adalah kita hubung rahim. Ini hadis riwayat Muslim. Hubung rahim. Yang kedua, faedah. Yang kedua ni, faedah hubung rahim ni apa dia? Sebab daripada nak panjangkan umur. Sebab pada panjang umur. Ini satu sebab daripada nak umur kita panjang. Nak umur kita jadi panjang,
kita hubung rahim. Orang hubung rahim umur panjang insya-Allah. InsyaAllah Tuhan panjangkan umur kita. Tapi kita minta lah Tuhan panjangkan umur kita ni dalam ibadat. Jangan duk panjang dalam maksiat. We panjangkan umur kita dalam ibadat dan we sihat umur kita, we sihat. Panjang umur ni dalam ibadat, we tubuh kita dalam sihat dapat ibadat. Bukan panjang maksiat kadang-kadang setengah-setengah ibadat umur 60, 70, 80, 100. Tapi duk dalam maksiat. Tak semaya umur panjang, tak semaya, tak puasa, tak zakat, tak gapo. Ini orang panggil kita tambah juga. Panjang umur dalam maksiat ni rugi. We panjang umur dalam ibadat. Mana sebagaimana yang kita duk berdoa. Ada dalam doa apa? Doa minta panjang umur. Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana. Ya Allah, panjangkan Allah kami. Wasi ajsadana dan sehatkanlah badan kami. Minta uji panjang umur dan minta uji sehat badan. Panjang umur hidup dalam ibadat. Wasahi ajsadana wa nawwir qulubana. Dan Allah Ta'ala cerah hati kita ni, terang hati kita. Dengan menjadi hati gelap. Orang-orang gapo pun tak erti. Dan hati gelap ni orang nasihat pun kita tak bakal, tak dengar, tak mahu dengar orang. Orang panggil hati gelap. Sebab tu kita baca Allahumma tawid umurana wa sahihna wa nawwir qulubana wa sabbit imanana. Dan minta Allah Taala we tetap iman kita. Wa sabbit imanana ni we tetap iman kita, jangan hidup bergonye. Terima iman pada Allah Taala lah. Iman pada Allah Taala, iman pada Rasul. Kita duk baca rukun iman. Rukun iman, rukun Islam lah. Minta itu tetap iman kita. Takut bergonje, takut iman kita kadang-kadang pada saat iman tak mana, iman tak bergonje. Bergonje kan kelipar sikit jadi kok lain. Iman tak kejap, kena Tuhan cuba apa sikit. Gelecah dia ke lain pula. Mari Kristian ke dakwah ke berat lagi kok nak pula. Itu mana kita baca doa dalam tu mana doa dalam apa doa panjang umur. Allahumma tawil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imana wa ahsin a'malana. Dan minta Allah Taala we molek amalan kita. Kerja kita jadi molek. Hidup kerja jadi ahsin a'malana. We molek amalan kita, kerja kita. Dak kerja kadang-kadang tu kerja amalan kita ni benda tak molek. Menegur benda tak baik, kerja benda-benda yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sabit imasin amasin arzaqana wa ila khairina wa anishari abainna. Dan dan minta Allah Taala dekatkan hak molek pada kita dan jauh benda jahat. Minta Allah Taala hak benda molek masuk mengalir dengan kita dan jauh hak benda jahat. Itu semua daripada doa, maksud doa yang hak kita dah baca. Allahumma tawil umurana wa sahih asrarana wa nawwir qulubana wa sabbit imana wa ahsin ama wa shin arzaqana wa ila kharabna wa anshari abainna. Itu faedah daripada hubung rahim ni, iaitu panjangkan umur kita. Dan Tuhan panjang umur kita, minta Allah Tuhan kita saat ni lah, pada saat ni. Panjang umur dalam ibadat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab daripada kita ziarah ni memurahkan rezeki. Membanyak rezeki. Murah rezeki kita. Tuhan murah rezeki. Yang murah rezeki orang pergi ziarah kemarin ni. Kita pergi ziarah rumah demo. Kita pergi ziarah rumah demo ziarah rumah kita pergi ziarah bagi sakar buah kilo. Dia main rumah kita ni bagi sakar buah kilo, buah kayu, buah lima. Itu mana? Itu setengah daripada rezeki. Kalau kita duduk sore rumah tak bersaing lagi mari, dia tak kena. Adik-beradik pun tak ada hubung, tak ada pergi mari. Yang ketiganya, hubung rahim ni sebesar-besar pahala. Sebesar hubung rahim ni sebesar-besar apa lama? Sebesar pahala lebih daripada merdeka lagi. Pahala besar.
Hubung rahim pahala besar lebih daripada merdeka hamba lagi. Sebagaimana hadis daripada Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, asy'artu anni a'taqtu walidati. Qala aw fa'alta? Qalat na'am. Qala amma innaka law a'taitaha akhwalaka kana azamu li ajrika. Ada hadis riwayat Bukhari. Maksud hadisnya daripada Maimunah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, mana aku ni dia kata, aku namai puasa saya puasa aku kena merdeka, aku telah merdeka hamba aku. Aku ni puasa mana kata aku telah merdeka dah hamba. Maka Nabi tanya kata, mung buat dah kau buat dah? Dia kata, nah, merdeka dah. Dia kata, ada pun kalau kalau memberikan dia kepada saudara-saudara engkau, adalah pahala lebih besar lagi. Mana beri hamba kepada hubungan dengan adik-beradik itu lebih besar. Maka ada tiga perkara setengah daripada faedah hubung rahim. Sebab satu, sebab daripada memasukkan kita dalam syurga. Yang kedua, sebab banyakkan umur. Sebabnya hubung rahim ini. Yang ketiga, hubung rahim ini ada satu pahala besar lebih daripada mereka. Dan di akhirnya Islam ni lari daripada putus rahim. Lari daripada putus rahim, balah adik-beradik. Ini sebab daripada putus rahim, satu sebab daripada jatuh fasik, dalam kunjungan hati dalam korban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Qala Allah Ta'ala, hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakul jannah qati'. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yarkulul jannata qati'. Tidak masuk syurga orang yang putus rahim. Maka saya tak ada lah nak terjemah ayat Quran saat ni. Kita tengok masa pun telah masa sikit, insya-Allah. Maka marilah kita sama kita hubungkan lagi lepas puasa kalau ada masa, ziarah orang sakit, ziarah ahli mayat, ziarah kubur ke apa tu. InsyaAllah ta'ala kita sambungkan lagi. Maka marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama sekali kita doalah pada dua ibu bapa kita, terutamanya ibu bapa kita yang telah meninggal. Dia nak berdoa tak boleh dah. Dia harap pada kita. Harap pada kita. Marilah kita berdoa sama-sama kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilahu innahu was-sami'ul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.